Okay, hai. So, hari ni aku nak buat video unboxing. Setelah berbulan-bulan aku tak buat video. Sebabnya apa? Sebab aku pindah ke Shah Alam bulan 6 hari tu masa raya haji. Sampailah bulan 9. So, bulan 10 aku pindah balik ke Kuang. So, lama aku beli macam-macam juga produk, tapi aku tak buat video unboxing lah. So kali ni aku nak buat balik. Banyak gila korang tengok ni. Ni satu. Lepas tu okay. So kita akan unboxing lah satu per satu. So ni adalah apa video ni ni aku tahu ni aku beli, tak tahulah. Aku kalau beli, aku tak beli sikit-sikit, aku beli banyak terus. Sebab dia kata kalau beli banyak tu murah. So aku belilah banyak terus. Tahu? Yang aku beli 5. Dia kata 3 campur 5 dapat 3 campur 2 dapat murah lah 5. Ini adalah prebiotik VCSKNZ. Apa ni? VCSKNZ berries. Dr. Cute. Ada orang ni. Tablet kunyah buah beri dengan campuran asid ascorbic dan hition. Dia kunyah satu tablet kunyah pada waktu pagi dan kunyah satu tablet kunyah pada waktu malam setiap hari. Dia adalah macam prebiotik gitulah. Aku selalu nampak dia lalu dekat FYP aku dekat TikTok kan. So adalah ada 5. Tak tahu bila nak habis. Padahal aku beli banyak lagi benda-benda yang aku beli banyak gila, aku tak ni. So tak apa, InsyaAllah kita akan konsisten. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak gila ya Allah. Tak tahu lah Syahidah, tolong berjimat lepas ni please. Okay, next kita akan buka ni. Ni aku tahu apa ni adalah jeruk mangga. Bukan jeruk lah, mangga yang kering tu. Aku suka, sedap. So aku beli lagi kali ni. Ya Allah, aku beli 2. 1 2. Sekejap biar aku beli 2. Dah lah, 1 ni pun dah banyak tau. Tapi okey lah, 1 ni RM14 tak silap aku. So 2 tak sampai RM30. Tapi memang sumpah sedap. Lebih sedap daripada Alif Syukri. Yalah, pendapat aku lah. Alif Syukri tu dia macam banyak salut dengan gula je. Yang ni dia tak rasa gula sangat. Dia memang pure manis daripada buah tu sendiri. Okay, next. Ni apa? Ni aku tahu ni semburan spray dekat rambut untuk dia absorb segala minyak. Okay, so yeah. Sebab aku tengok pelakon tu Balkis kot, pelakon kanak-kanak tu. Dia try dekat rambut dia terus cantik weh. Ni dia, nama dia Grace and Glow Velvet Breeze Dry Shampoo. So bila kita spray dekat rambut kan, rambut kita jadi macam dia macam beralun cantik lah. Dia tak nampak berminyak sangat. So yeah, korang kena try. Okay, next. Ni apa yang besar gedabak ni? Ni aku tahu. Ini adalah apa nama dia? Allah, kenapa banyak semut doh? Yang macam-macam untuk kesihatan lah. Aku lately ni aku nak hidup sihat. Aku nak makan makanan sihat lah. Macam suplemen, vitamin, produk-produk masalah untuk kesihatan wanita. So macam aku nak, tapi still aku makan jajan. Tak tahulah. Tapi hari tu aku buat cek darah, ujian darah. Doktor kata darah aku cantik, cuma kolesterol aku tinggi sikit. So aku kena jaga pak kolesterol tu lah. So ni aku beli 3 dapat free gift. Jom kita tengok apa yang aku beli. Tada! Masya Allah, besar botol dia. Ni adalah campuran minuman halia, bentong, madu asli, cuka apple dan lemon. Ni adalah tak tahu ni.
Dia apa? Macam mana cara nak minum dia? Amalkan selepas makan pagi dan petang. Simpan di tempat sejuk dan kering. Jauhkan daripada cahaya matahari. Okay, so ni adalah enzim. Ini adalah majan. Ni satu. Ni enzim. Ni majan campuran minum halia, bentong, madu asli, cukai apel, lemon dan bawang putih. Oh, ni tak ada bawang putih. Ni madu asli. Ni ada bawang putih ni. Ni enzim. Nombor 1 ni, nombor 2 majan. Lepas tu ni 7 ginger shot. Campuran minuman halia, bentong, madu asli, cukai apel, lemon, kunyit dan oren lah. Ni macam ada banyak sikit lah. So aku akan minum semua ni. Dia kata selepas makan pagi dan petang. Lepas tu dapat free gift sari herba. Campuran halia, madu dan herba tradisional. So beli 3 dapat 4. 3 ni 100. So 1 dalam RM30 lebih lah. Okay. So So itu yang aku beli. Okay, so apa lagi? Ini, ni pun aku tak reti, nak beli sikit-sikit, beli banyak terus. Nak habis tu tak tahulah bila. Tak apa, lepas ni aku berjanji aku tak akan beli apa dah sampai hujung tahun. Aku berjanji kepada diri aku sendiri, aku tak akan beli. Sebabnya aku nak kodok. Perbelanjaan aku. Maksudnya kodok tak beli barang lah. Bukannya kodok membeli barang. Supaya aku berjimat. Aku nak beli kereta. Aku sebenarnya nak beli kereta MC3 tu tau. Tapi diorang kata lambat lagi keluar. Adik aku ada share. Dia kata sama ada bulan 10 atau bulan 11 akan keluar kereta MC3 Saga tu kan. Tapi bila aku tengok TikTok, ada seorang ni dia dealer jual kereta lah. Dia kata insyaAllah tahun depan ni. Lambatnya nak tunggu tahun depan. Itulah. Tak apalah, pakailah dulu kereta sekarang ni kan. Wow, tu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ni apa yang aku beli? Ni banyak sangat ni. Tak reti nak beli sikit-sikit. Ni adalah jus batik. Macam mana nak keluarkan ni? Jus batik ni kena minum waktu pagi. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa susah sangat nak keluarkan ni? Kenapa? Aku nak tunjuk kat korang. Ni. Nama dia Darau Pujaan. Gitu. Ni jus batik ni ambil siang. Pasal ada mi kabu. Mi kabu ambil malam. Tapi bukanlah silap aku. Aku ambil jus batik ni 4. Lepas tu tambah lagi 2 jus batik dengan 2 mi kabu. So setiap malam aku ambil ni pagi, jus batik pagi, mi kabu malam. Ya macam tu lah. Okay, so ni adalah itulah. Pasal apa lagi? Ni apa so tak tahulah. Ada yang aku sebenarnya tak boleh buka sebab aku beli 2 kan benda tu. Ini aku tahu. Apa namanya? Berus badan. Pink color. So bila kita berus pakai ni, kita akan mengeluarkan, wow, sejuknya. Bau. Apa bau je gitu? Apa? Dia macam basah, lembab-lembab gitu, sejuk. Kenapa kena hujan ke? Tapi plastik tak basah. Tak apa. Macam bau bahan kimia gitu, macam tak tahu. Tapi kalau kita sabun, aku tahu dia boleh mengeluarkan sisa-sisa daki dekat kulit lah. Okay, so next. Ni adalah apa antara 2 ni, aku tak ingat. Aku beli magnesium glycinate untuk tidur malam. Tapi aku pelik tau. Hari tu aku ambil 2 biji magnesium glycinate untuk tidur. Tapi sampai pukul 3 pagi aku tak boleh tidur. So aku rasa macam dulu aku pernah ambil, aku terus ngantuk tau, terus tidur. Hari tu lah aku ambil 2 biji. Ni dia magnesium glycinate.
Aku beli 2. Beli 2. Ni pasal aku tak jadi takut nak makan sebab tak boleh tidur pula. Tahu lah sebab dia ada apa? Dia clash dengan ubat aku ke. Ubat yang aku makan lah, ubat sakit kulit kan. Ni aku rasa apa nama dia? Shilajit. Seingat aku Shilajit, betul tak? Kan betul Shilajit. Allah lama. Lama dah aku tak makan ni. Himalayan Shilajit. Dia kata bagus untuk tenaga. Ada 2 aku beli. So lepas ni tolong Syahidah. Tolong Syahidah stop beli barang terlampau banyak. Jimat duit please. Kau sangat lah. Sebab tu duit mengalir macam tu kan. Sebab kau tak reti nak berjimat cermat. Oh ada lagi satu. Okay, magnesium glycinate ni untuk tidur malam lah. Untuk meredakan saraf-saraf otot semua. Bagi tak tegang. Dia melembutkan kita punya urat saraf lah. Lepas tu dia boleh buat tidur dengan tenang. Dia buat otak fikiran kita clear. Macam tak fikir serabut sangat. Shilajit ni pula untuk tenaga. Ada yang Shilajit yang kena minum bancuh tu. Tapi aku beli yang ni terus lah. Supaya senang kan makan. Okay, lagi satu yang the last one. Allah. Tengok ada tulis apa ni. 5 apa ni? 5 kg. Apa benda yang 5 kg? 5 kg berat kot. So apa? Cuba korang teka apa aku beli 5 kg ni. Kan aku cakap tadi aku nak jaga kesihatan kan. Nak jaga kesihatan tak semestinya makan je kena jaga. Bersenam pun kena. So kalau dulu aku suka jogging, betul tak? Dia tak ada jogging ni macam risau lah. So kali ni aku beli apa? Ya, tada! Aku beli ni weh korang. Allah, beratnya 5 kg. So aku akan bersenam dengan benda ni. Dia kalau jatuh atas kaki kita pun tak sakit tau. Sebab dia lembut. Comel, pink colour. Memang favourite colour aku. Oh, dia bagi ni. Dia bagi 2 sarung tangan ni untuk kita pegang lah benda lah tu. Jom kita try pakai. Oh, macam taklah sakit tangan tangan nak pakai. Dia adalah cara dia. Cara dia macam mana? Macam ni yang. Macam tu lah. Adalah. Dia macam kena buat macam gini. Macam gini. Macam gitu. Adalah ringan je. Taklah berat pun. 5 kg je. Okay, so itu je lah unboxing aku. Saja je nak buat video. Mesti korang rindu aku membebel kan. Sambil-sambil upload video tu. So ya, so itu saja apa yang aku nak unboxing. Sudah settle. So selamat dah. Okay, bye bye. Assalamualaikum.